Kadu. Yang ipunan Indonesianya hana bangsa, hana bahasa, hana nanggro, hana urung. Yang kada depa balum hanya pekam dan ayat tukar nah Hindia Belanda dengan Indonesia. Becok le Jerman. Pokoknya nan Belanda ya li. Na alasan roi Belanda, na perkara roi. Hana mutamu ngata. Tapi Jawa je nama kutu lain. Nyontong ke Belanda. Karena nan Indonesia yang nanya hana empat sai, hana uru, hana nanggro. Tapi jawab ya juga propaganda di luar nanggro. Betul-betul na bangsa Indonesia. Bagaimana ia pembukti ada? Kerana ada pula yang bahasanya tanda bangsa, kaya? Ni na bahasa bermakna na bangsa. Jadi na bahasa Aceh kaya? Ada mana bahasa Aceh hanya lu mari lu ngata Melayu. Ada itu pula punya lu. Kaya? Kerana itu yang tabuh bahasa, tabuh bangsa, nyo itu yang tabuh bahasa. Nyo bahasa dengan bangsa hanya peceri. Bahasa penting lagi na kerja bangsa. Ya. Jawa je susah lagi na pergi bang ya bunan bangsa Indonesia tapi yang lewat luar negara hana ada bahasa. Sebabnya pergi bukan ya cu bahasa Melayu. Ya perah kena luar negara nyo ke bahasa Melayu bahasa Indonesia. Jadi jina bahasa je tapi bahasa Melayu. Ni bahasa Melayu kan karena meribetul kalau na program Belanda ya tukar nan ini ya Belanda dengan Indonesia. Kaya? Jadi ya bunan nek dusi dengan nan tuco ya boleh. Ya bunan dusi dengan nan tuco ya. Nampak? Ya perisa jarum sejarah, jarum jam. Ulikut. Bu yang kengkot. Dan punya ya nguinan bahasa Melayu. Ya wadir salam berkibam bohong, berkibam palsu, berkibam yang kengkot ya pakai Jawa. Mengaji ibu nan wajib yakin urang luar negara. Bangsa Amerika, bangsa Inggeris, bangsa Eropah. Yang hantar mijak negara tu hantar nak kontak langsung dengan urang dia. Orang baik pegang na bangsa Indonesia, hanya bahasa Indonesia. Kaya? Waktu pegang Jawa bahasa ya cok je bahasa Melayu juga ke bahasa Indonesia. Ya bunan ya balik nan. Dia Belanda balik nan, Hindia Belanda ke Indonesia. Yang menumbuk sod bahasa Melayu hanya tiap bunan ke bahasa Indonesia. Pakan jawab ya yang bahasa Melayu. Tu anak tahu pula bahasa Jawa. Ni jam mari bahasa Jawa anak tahu pula kaya. Mengawak Sunda ni dia pula bahasa Jawa. Awak Sunda yang udah Jawa Barat. Ya awaknya hanya dia pula mereka yang bahasa Jawa. Pulau dia macam belah di laut. Jadi boleh Jawa terpasai dengan bahasa Melayu tu. Bahasa Melayu ipam le urang-urang Islam tu. Ilakan orangnya awak Kristen kai ipam bahasa Melayu kai meruno. Tapi bila depa hanai kok lalunya ya balik nan bahasa ya balik nan bangsa lagi Jawa bukan. Bahasa Inggeris. Di negara India yang bahasa Inggeris ke bahasa resmi. You know. Anak ya bunannya baik kuliah bahasa Inggeris ke bahasa India. Naik buat kan? Ha. Di Amerika yang bahasa Inggeris. Pernah ya tukanannya baik kuliah bahasa Inggeris ke bahasa Amerika. Naik buat. Ha, Australia mana je bahasa Inggeris. Di Kanada bahasa Inggeris. Ghana bahasa Inggeris, Tanzania bahasa Inggeris, Kenya bahasa Inggeris. 50 negara dalam dunia orang yang ingin bahasa Inggeris. Pina ya tukaran bahasa Inggeris ke bahasa lain. Mana? Bahasa Perancis sebenarnya. Nah 20 negara dalam dunia orang yang ingin bahasa Perancis. Di Afrika, di Latin Amerika. Pina ya tukaran bahasa Perancis ke bahasa lain. Mana? Perancis bahasa Portugis.
Nambah negara lah dia ini. Ini bahasa Portugis itu bahasa resmi di Afrika, Latin Amerika, di Brazil. Kuna ya tukana be kerle bahasa Portugis juga ke bahasa Brazil atau bahasa Mozambik. Nah ya pura kan? Ana pi Jawa ya pura kan? Yo be kerle bahasa Melayu, idrak dengan ke bahasa Melayu ya. Mesti ke bahasa Indonesia. Kaya? Ipak sa katanya kaya? Nam kusuk politik Bandung. Kepa mengaji pengurus masa dunia betul-betul nak bahasa Indonesia. Saya bahasa Melayu. Yang tepa kan, yo kita yang wacai kayak cap nak baru di apa. Rekah ke di wacai orang Indonesia. Kaya? Menyang kita yang nak menumpang awak luar negara kah nak depa. Berarti awak luar negara macam nak tom leh dengan. Kaya? Pulang nak wacai yang jak punya jawab kah? Mina awak luar negara yang kait dengan apa katanya. Jadi undang wacai no ya perempuan Muzakir Wala. Ya perempuan dengan Ibrahim Hassan yang raja. Awak Aceh yang pegawai Indonesia. Awak Aceh yang kait ke pegawai Jawa tu. Kanya guru-guru berarti pula. Dia pegawai ngejak awak Amerika ke di Aceh. Awaknya hai pegawai Indonesia. Kaya? Ya pusai, ya putih punya Jawa Yuwa. Yang kedua sebab yang Jawa kemai pun dengan roy lalunya ke apa perlu betul yang kau ikut.